Pendahulu Liga, Johor Darul Takzim malam ini akan menentang Kelantan The Real Warriors dalam aksi Liga Super yang dijangka akan berlangsung sengit. JDT turun dengan reputasi gah apabila mencatatkan kemenangan besar 4-1 ke atas lawan yang sama pada Disember lalu. Selain itu, skuad Harimau Selatan kini berada di puncak liga dengan jurang mata yang selesa, namun mereka tetap berwaspada dengan semangat yang sering dipamerkan Kelantan. Bagi Kelantan TRW, perlawanan malam ini adalah ujian getir. Pertahanan mereka diharapkan dapat mengekang asakan jentera serangan JDT yang diketuai oleh barisan pemain import dan tempatan berbisa. Untuk rekod, 5 pertemuan terakhir, JDT berjaya menciptakan 4 kemenangan besar ke atas Kelantan pada tahun lalu. Adakah Kelantan mampu melakar kejutan besar malam ini? Atau adakah JDT akan terus mengukuhkan cengkeraman mereka di tahta Liga Super? Sama-sama kita saksikan malam ini.